Yang mana kami rasa ini satu jalinan ukhuwah yang sangat baik menggabungkan pelbagai bangsa. Program hari ini kami menjadi host ataupun menjadi tuan rumah kepada satu program yang julung-julung kalinya bersama dengan MTA, Melaka Tourism Association, dan juga beberapa agensi yang lain ataupun GSC yang lain seperti Menara Tamisari, Mahkota Medical Center dan juga Mahkota Parade. Apa yang kami kolaborasi pada kali ini, pertama-tama kalinya, betul? Kita membuat bubur lambuk sebanyak 5 periuk pada hari ini, di mana di hadapan Menara Tamisari, yang mana kita bermula daripada pagi tadi. Kita menyediakan bahan-bahannya dan terus membuatkan bubur lambuk dan membungkus serta mengedarkannya di hadapan Menara Tamisari. Selain di hadapan Menara Tamisari, kita akan juga mengedarkan beberapa lagi lokasi seperti di Mahkota Parade dan di hadapan Mahkota Medical Center. Bila kita mengadakan sesi gotong royong, yang mana kami rasa ini satu jalinan ukhuwah yang sangat baik menggabungkan pelbagai bangsa. Bukan setakat saja Melayu pada hari ini, orang Islam yang sedang berpuasa, melibat juga daripada sahabat kita daripada China dan juga India. Alhamdulillah. Terima kasih kolaborasi yang sangat cemerlang bagi saya bersama dengan MTA pada kali ini. Change you have been Ramadan, Ramadan.